mantap. Quick shifter ready. Masuk di sana, masuk di sini. Oi, boleh main-main pula ni. Oi, ini cabaran terbesar sekali dalam banyak-banyak cabaran. Okey, nak menyelah ni. Assalamualaikum saudara, selamat bertemu kembali. Akhirnya tuan-tuan, kita dapat mencuba sama-sama lah kita ni. First time ni, first ride kita dengan Moto Morini Escape 1200. Ada ngam dengan 128 horsepower dia ni. Mantap bang. Baru keluar kedai ni, motor baru keluar kedai ni, Abang Wira punya channel Bersih Keluli. Kalau nak tengok lebih banyak pasal motor ni, boleh tengok ke dekat channel dia lah, Bersih Keluli. Dia ni lah owner dia. Mungkin dia akan buat banyak lagi apa-apa yang patut berkenaan dengan Moto Morini Escape ni. Jom, mari kita. Tak sabar pula saya ni. Kita on dulu. Tengok meter dia besar betul Uish. Hai, padahal saya dah tengok dah dulu kat China, tapi itulah masih lagi teruja. Jom kita cuba, kita setolak dulu. Pasal berat. Tolak dulu. Tolak macam ni. Okey dah. Mari kita tuan-tuan, ini betul-betul pertama kali punya. Anda pun first time, saya pun first time. Ya. Okey. Oh yo, berjengket dan. Sekarang dalam sport mode. Mari kita cubalah, kita start dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, baik. Inilah baru motor. Saya tak tahu mic boleh capture ke tak bunyi tu. Manisnya. Ui, garang bang. Takut pula ni. Okey, buat tongkat dulu. Cabaran dia apa tau? Tu curb tu tinggi. Apa dah? Alah, tongkat tak naik. Tongkat tak naik. Okey, jom. Alamak. Okey, lampu dah hijau. Ada kereta pula kat situ. Jom. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mantapnya. Padu. Oi, give pick up. Alamak. Quick shifter bang. Sungguh mengerikan. Dia punya wish ni tinggi sangat lah. Macam ni rasa dia. Oi, padu lah. Padu sangat ni. Saya minda ada tanda. Apakah tanda-tanda itu? Dia macam kereta adjust dulu. Hebat lah saya minda dia ni. Okey, ngam. Kita pusing-pusing. Jom. Okey. Alamak. Aduh. Alah. Baik bang. Ini belum tukar exhaust lagi ni. Okey. Okey, return. Okey. Takut bang. Saya dah lama tak bawa motor, takut lah. Lepas tu jalan basah pula. Alamak. Inilah dia. Alah. Ada. Padu. Ngeri bang, ngeri. Lagi sikit. Lagi sikit. Lagi. Baik. Koyak. Alamak. Alamak. Masuk sini kejap. Alah, lemah semangat Den. Lemah semangat Den. Inilah motor.
Memang ni motor lah bang, motor sejati. Okey ngam. Kejap. Nak tengok kejap. Betul, road wet, off-road sport. Oh, ni mod dia. Oh, kita ada. Mantap lah. Macam kereta tu ada kereta kat belakang, side mirror menyala. Padu sangat kalau macam ni. Alamak, hilang. Tak ada kenderaan di belakang. Mantap. Tu side mirror dia dia connect dengan ECU tu. Ada sensor. Menyala, nampak tu. Motor. Ada motor. Okey, motor tak ada. Baik. Baik sangat. Saya tak boleh nak koyak sampai top speed sebabnya motor ni baru sangat. Baru 248 kilometernya itu. Terlalu baru. Jadi kita biar dia break in dulu. Dah break in, baru kita boleh tarik sampai top dan sebagainya lah. Oi, baik. Alamak. Oh, garang gila ni. Rock betul, dia basah betul vokal ni. Oh. Okey, sekejap Saya sebenarnya saya nak turunkan windshield. Untuk saya tinggi. Alamak, side mirror dia saya suka lah. Side mirror dia ada sensor bang. Kejap. Mode, road, wet, all terrain. Banyak lah dia punya mode dia. Saya dah tahu dah macam mana. Okey tuan-tuan, saya dah tahu dah macam mana windshield ni. Tolak depan, baru tarik. Okey, tolak depan, baru turun. Sebelah tangan masa ride je. So tapi sebab kita baru bawa motor ni kan, barulah ada line clear sikit, baru nampak jalan. Jom. Okey ngam. Boom. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tutup biasa dulu, ngeri pula rasa. Tunggu kereta clear dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Oi, baik. Oh, okey. Oh, ini memang mainan highway lah tuan-tuan. Ini memang mainan highway lah. Memang dia lah ni. Oh, terlalu kekeringan dekat Den. Oi, padu lah. Okey, apa anda akan rasa kalau anda memiliki atau bawa motor ni? Pertama sekali, anda akan rasa satu keseronokan yang sangat seronok. Dari mula anda tengok, anda duduk, dan bila anda start engine, dia punya apa tu, rasa power dia tu 128 horsepower tu. Dan dia punya carburetor engine tu membuatkan anda memang akan teruja untuk bawa. Dalam masa yang sama, dia akan takut juga. Alamak. Oi, baik bang, handling dia solid, tak rasa berat langsung. Oh, alah, brake baik, takkan tidak Brembo. Ai. Oh, mantap. Cruise shifter ready. Masuk di sana, masuk di sini. Oi, boleh main-main pula ni. Alah, kalau lah saya boleh bawa sampai Perlis kan sedap. Tapi tak boleh lah motor orang. Kalau bawa boleh pergi Perlis ni, wih, seronok. Okay, motor ni dia lebih kurang lah 53,000 on the road tu kan. Sekali dengan box lah semua. Sekali semua dengan top box. Sekali semua top box, semua siap. Kira kalau anda dapat, ada rezeki anda untuk memiliki. Alamak, kejap lagi sambung. Saya nak Woi, motor ni pun mengajak betul lah. Mengajak. Main. Okey. Itulah mainan dia tuan-tuan. Oi, padu.
Oh, alhamdulillah dapat rasa. Memang sedap. Memang sedap. Memang A lah. Ini memang A plus. Aduh, sedapnya. Masuklah sini. Yang saya pun tak tahu ni kat mana sebenarnya. Okey. Oi, baiklah. Sangat best. Oh, game 4 tak boleh bang. Game 4 doh. Gitu. Tak ada udara, tak ada udara. Memang lazat betul lah. Kering tekak Dan. Dia anda akan dapat kengerian itu dan keseronokan dalam masa yang sama. Ngeri pun dapat, seronok pun dapat. Baik lah. Jom kita lalu sini. Baik rasa dia. Rasa hebat betul lah. Berdiri sedap. Berdiri pun padu abang. Berdiri pun baik rasa dia. Sangat baik. Okey, sekarang ni kita masuk jalan yang agak sesak lah. 840mm. Dengan ketinggian saya ini, dengan motor seberat ini, dia akan rasa ngeri sikit. Untuk pertama kali dia memang akan rasa ngeri sikit. Walaupun kita dah biasa bawa motor, pengalaman banyak, dengan power dan berat motor ini, kita akan rasa sedikit ngeri lah. Tu marahnya. Marah. Marah member ni. Jangan marah bang, jangan marah. Ini cabaran terbesar sekali dalam banyak-banyak cabaran. Okey, nak menyelah ni. Ini tu dia. Dalam banyak cabaran ini antara cabaran terbesar sekali. Kalau tak percaya follow belakang ni, memang tak boleh lepas ni. Besar betul. Alah, ini berderau dah ada ni. Jangan mati enjin je bang. Jangan mati enjin je bang. Berkicap ni sekarang. Balancing dia baik. Baik balancing dia. Walaupun ngeri sikit di situ. Jangan bang. Jangan ada pancung-pancung ni kang. Tergolek dia ni kang. Okey, dah tak boleh dah. Ngerinya. Okey, jalan sini sikit. Okey, saya nak take a break sekejap. Saya nak take a break sekejap je. Nampak abang-abang semua tengok dah. Ni apa jenis motor ni? Jangan main-main bang. Escape 1200 ni bang. Nanti kejap. Alamak, bukan aman dunia tu. Ngeri bang dia punya bunyi dia punya apa tu. Saya lepak kejap. Jadi saya sambung. Ngam.